Kami dalam UMNO, termasuk dalam perlembagaan UMNO pun, kita memang menjunjung tinggi institusi raja dan juga institusi adat di Negeri Sembilan ini. Kami sesekali tidak akan menderhaka dan kami sebagai rakyat tetap patuh terhadap perlembagaan negara dan juga analisis pun dalam perjuangan kita membangunkan negara kita. Kerana sepanjang Barisan Nasional ataupun dulu Perikatan ataupun kapal layar dulu kan orang lama kata, kita tidak pernah risih pun terhadap kaum-kaum tertentu. Kita hidup dengan suasana yang harmoni. Cuma yang mempermainkan isu kaum ni adalah puak di sana. Jangan kita memikirkan JRC ni keuntungan yang besar. Sedangkan dia tidak memberikan manfaat pada rakyat. Itu jadi masalah. Kita bangga tunjuk wah kita dapat simpanan kita banyak, berbilion juta. Tapi hakikatnya paip air selalu pecah. Paip air kejap-kejap kena datang repair. Mana repair tu? Mana peluang pekerjaan untuk rakyat Negeri Sembilan? Kan sebab itulah KDNK kita menurun. Kalau kempen-kempen terakhir ni, saya nampak mereka semakin agresif dalam membuat cerita-cerita fitnah ni. Jadi kita harap rakyat tak mudah terkeliru. Kita pun tahu rakyat kita dah semakin terbuka dalam menerima maklumat. Jadi saya harap kita boleh nilai. Dan sepanjang 60 tahun Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, adakah tidak ada perkara baik yang kita buat? Kalau tidak ada perkara yang baik, tak mungkin Malaysia sampai ke tahap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bersama calon Don Sri nanti, Wakil Barisan Nasional, Ustaz Sufian Najib Maradi. Calon nombor 1 Ustaz. InsyaAllah. Dalam podcast Berani Naik. Apa ni Ustaz? Ya. Saya nak tanya soalan-soalan yang biasa-biasa je lah. Sama-sama santai Ustaz. Alright. Mulakan dengan soalan. Ustaz rasa sebenarnya pada waktu Ustaz sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Istana dengan Ustaz Sri nanti, kawasan 3 tu. Okay. Sebenarnya sewaktu Datuk Sri Jalal membuat keputusan untuk menarik sokongan Deputi Besar, kenapa pada waktu itu UMNO dan Barisan Nasional menarik sokongan secara en bloc, semuanya menarik sokongan terhadap Deputi Besar? Okey, terima kasih Saudara Mirza. Alhamdulillah pada petang ni kita santai-santai dalam kereta. Pada ketetapan yang telah dibuat oleh parti, ketika mana kami menarik sokongan terhadap Yang Berhormat Deputi Besar kerana kegagalan beliau dalam menguruskan isu yang berlaku di antara istana dan juga adat. UMNO tidak pernah mengkhianati ataupun kita menjadi pengkhianat kerana kami menjunjung tinggi institusi istana dan juga adat. Kerana di Negeri Sembilan ini yang terkenal dengan mengamalkan adat perpatih, jadi kita menghormati kedua-dua institusi ini. Oh, jadi sebenarnya tidak timbul lah isu UMNO pengkhianat, UMNO penderhaka yang tuan tak ada. Tak ada. Isu yang sengaja dispin oleh pihak Pakatan Harapan lah. Betul. Saya tengok lately ni dalam kempen-kempen hari terakhir ni, puak PH ni memainkan isu istana. Sedangkan mereka sendiri menyatakan bahawa kita tak boleh mainkan isu 3R. Tapi mereka pula yang lebih dalam mempermainkan isu 3R ini. Kami dalam UMNO, termasuk dalam perlembagaan UMNO pun, kita memang menjunjung tinggi institusi raja dan juga institusi adat di Negeri Sembilan ini. Kami sesekali tidak akan menderhaka dan kami sebagai rakyat tetap patuh terhadap perlembagaan negara dan juga terhadap keputusan parti sebagai ahli parti. Ustaz, kalau sekarang ni kita lihat apabila UMNO menjalankan kerjasama dengan PAS ni Ustaz, kita lihat di kerusi Ustaz saja di Dun Sri nanti. Ustaz, betapa yakinkah Ustaz bahawa kerjasama ini bakal transfer to vote dalam 1 bulan 8 nanti? Alhamdulillah, apabila Barisan Nasional membuat ketetapan untuk mencari titik persamaan ataupun kita buat persefahaman dalam kita bertanding di pilihan raya Negeri Sembilan 2026 ini, ia merupakan satu titik yang terbaik untuk kita sebagai umat Melayu
untuk kita bersatu kembali. Terutama dalam kita memperkasakan institusi-institusi Melayu dan juga Islam dalam negeri kita. Kerana bila kita bergabung ataupun kita ada titik persamaan ini, kita nampak sokongan orang Melayu terhadap perjuangan parti dan juga bangsa lain pun turut bersama dengan kita. Walaupun ada yang kata kita ini resis, kita tak pernah resis pun dalam perjuangan kita membangunkan negara kita. Kerana sepanjang Barisan Nasional ataupun dulu Perikatan ataupun kapal layar dulu kan orang lama kata, kita tidak pernah resis pun terhadap kaum-kaum tertentu. Kita hidup dengan suasana yang harmoni. Cuma yang mempermainkan isu kaum ni adalah puak di sana. Kan kita tengok dulu bila mereka kononnya reformis, mereka yang mempermainkan isu kaum. Kita tidak pernah pun mainkan isu kaum. Kalau kita mainkan isu kaum, tidak mungkin akan ada sekolah-sekolah yang berbangsa lain di dalam negara kita. Jadi cukuplah main isu kaum ni, puak PKR, puak PH ni, kerana kita contohnya, sebab apa kita menentang DAP? Bukan sebab dalam Barisan Nasional tidak ada parti Cina, parti India. Kita menentang DAP kerana dasar dia Malaysia. Bukannya kita menentang mereka sebab mereka ni kononnya Cina, tidak. Kita menentang dia sebab parti ni, DAP ni adalah parti, bukan sebab bangsa. Janganlah kita memutar belitkan isu. Kita fokus kepada, kita menentang DAP kerana pemahaman mereka dalam menubuhkan kerajaan Malaysia. Itu fokus kita. Bukan kata DAP ni Cina, tidak. Kita menentang DAP kerana agenda mereka dalam Malaysia itu. Itu yang kita tentang. Bukan sebab kaum, tak ada. Ustaz, apa ni Ustaz, saya rasa sebelum ni sepanjang 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 9 bulan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Seri Menanti. Apakah pengalaman yang Ustaz rasa Ustaz paling terkenang-kenang lah sebagai adun dalam tempoh 2 tahun 9 bulan? Di Seri Menanti ni satu kenangan yang manis lah dalam sepanjang 2 tahun 8 bulan. Yalah, kalau ikut kan tak cukup tempoh matang pun sebagai adun kan. Kerana kita dapat berdamping dengan masyarakat. Jadi contohnya bila musim kempen ni, ramai kawan-kawan daripada luar datang, mereka menyatakan bahawa seronok rupanya dekat kampung ni. Kita dapat pergi rumah ke rumah, kita dapat bergaul dengan mereka dan kita memahami kehidupan mereka. Jadi kenangan manisnya kita dapat berdamping lah dengan masyarakat. Kerana di Seri Menanti ni hampir 93% penghuninya adalah Melayu. Dan kehidupan mereka penuh dengan adat istiadat dan juga kampung tradisi. Kerana walaupun ada taman, tapi taman yang kecil tetap meneruskan kehidupan dengan nilai-nilai orang kampung lah dekat Seri Menanti ni. Apa ni, jadi Ustaz dalam tempoh 2 tahun 9 bulan yang Ustaz ada, apakah pembaharuan atau bangunan yang Ustaz buat sebagai adun di kawasan Seri Menanti ni, Ustaz? Di Seri Menanti ni kita lebih fokus kepada pembangunan infra. Contohnya bagaimana kita baik pulih ataupun kita inisiatif lah kerana pada kita gitu kita bersama dalam kerajaan. Contohnya infra jalan. Cuma saya sedikit kecewa kerana infra daripada segi air. Bekalan air ni agak lemah pengurusannya. Kerana walaupun dah diluluskan dalam bajet ataupun belanjawan kerajaan negeri pada tahun 2024, tapi sampai sekarang masih tidak dilaksanakan. Itu yang saya kesal sikit. Sebab kalau ikutkan yang lain macam jalan ataupun pencawang telco bersama dengan ahli parlimen. Alhamdulillah di Seri Menanti ni tidak ada isu lain. Yang orang bisingkan ni isu air dan juga isu daripada kebajikan rakyat lah. Contohnya banyak ialah kita ni orang kampung kan. Macam masyarakat kampung mengharapkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan. Tapi dulu mereka kata dapat, tapi tiba-tiba kena potong tanpa alasan ataupun tanpa hitam putih yang menyebabkan mereka rasa kesal. Itulah. Tapi daripada segi lain tidak ada masalah. Cuma isu air ni yang menjadi isu di kalangan rakyat kita lah di Seri Menanti ni. Kadang-kadang orang cakap kita ni jadi kampung air pocah pula, paip pocah je. Minggu sekali mesti berlaku masalah paip pecah. Sebab paip ni dah terlalu lama. Mungkin dah makan masa 40 ke 50 tahun isu paip kita ni. Jadi insyaAllah lah
Kalau ada rezeki Barisan Nasional menjadi kerajaan negeri, kita harap kerajaan negeri nanti dapat fokus kepada isu masalah air ini, bukan saja di Sementi, saya yakin juga berlaku juga di dun-dun yang lain dalam Negeri Sembilan ini. Ustaz, bercerita tentang air, Ustaz. Apa ni sebenarnya agensi air ni di bawah sains betul? Betul. Sains ni sepatutnya terletaknya bawah Menteri Besar betul? Ya, Dia chairman pengurusi sains kan? betul. Jadi boleh saya kata kalau dia betul-betul percaya pada pembangunan, maksudnya dia akan pastikan supaya masalah air di Sementi ni selesai. Betul. Dan saya rasa Ustaz sebagai adun pun dah bawa dan Dah. diluluskan pun Ustaz kan? Kita dah bawa dalam sidang dewan, dan saya pernah terjadi, tak silap saya tahun ni ataupun mungkin tahun lepas atau rasa awal tahun ni, pernah berlaku juga di kawasan yang Mak Buah Menteri Besar pada waktu tersebut. Di Sikamat. Masalah air sehinggakan hampir seminggu. Masalah bekalan air kerana ialah bila benda dah lama. Lepas tu kepadatan penduduk pun tinggi. Jadi patutnya kita kena ambil inisiatif yang baru. Memanglah jangan kita memikirkan JRC ni keuntungan yang besar, sedangkan dia tidak memberikan manfaat pada rakyat. Itu jadi masalah. Kita bangga tunjuk wah kita dapat simpanan kita banyak berbilion juta, tapi hakikatnya paip air selalu pecah. Paip air kejap-kejap kena datang repair. Bila repair pula kadang menyebabkan masalah jalan pula. Korek-korek jalan tapi tak diturap dengan sempurna. Kerana tidak ada kombinasi antara sains, JKR dan juga agensi yang terlibat. Maksudnya di Kuala Pilah ni masih berlaku pertinggihan agensi dalam nak melaksanakan sesuatu untuk rakyat. Betul. Maksudnya tak adalah kita boleh kata kerajaan Amiruddin Harun ni berjaya dalam melaksanakan dasar-dasar aktiviti bangunan. Ya, betul. Yelah kalau dia nak bangga, kita ni nak bangga dengan angka, tapi hakikatnya kehidupan rakyat tu yang paling penting. Betul. Sebab bila mereka rasa kualiti kehidupan mereka terjaga, tidak akan jadi isu sebegini. Kan isu air ni dekat dengan rakyat. Orang tua-tua kata kalau biar tak ada api, jangan tak ada air. Kan air ni berkait rapat, terutama orang Islam. Air ni sangat penting. Kerana tanpa bekalan air bersih ni, dia menjadi satu isu besar buat masyarakat. Tak kisahlah bandar ke kampung ke, air ni memainkan satu isu yang sangat dekat dengan hati mereka. Saya tertarik tadi Ustaz tentang Ustaz cakap pasal kita bangga dengan angka. Tapi Ustaz, sebenarnya kalau rakyat Negeri Sembilan ni melihat dengan lebih dalam lagi angka tersebut, diumumkan tentang puluhan bilion, ratusan bilion bakal masuk dalam Negeri Sembilan. Tapi kita punya KDNK mencatatkan bahawa kita punya pertumbuhan ekonomi pada 4% lebih. Betul. Dalam keadaan Johor boleh mencecah 8%, Selangor more than 6%. Jadinya sepatutnya kalau betul-betul kita kaji tentang ekonomi, kita faham tentang ekonomi fiskal dan ekonomi negeri, kita tak akan kata sebenarnya kerajaan Negeri Sembilan yang telah diadakan plan untuk buat Malaysia Efficient Valley. Sebab sekarang ni Ustaz, orang PH di Labu contohnya, di Senayan, diorang pula yang fight for Malaysia Efficient Valley ni. Itu yang saya fikir, sebenarnya setuju atau tidak Ustaz, Kerajaan Pakatan Harapan bawah Amiruddin Harun ni hanya menyatakan saja bahawa pelaburan tu bakal masuk dan dia buat pengumuman tanpa ada real numbers yang masuk dan transfer kepada pekerjaan, transfer kepada pusingan wang dalam rakyat. Betul Ustaz? Walaupun baru ni kan mereka kata dakwa mereka potong riben yang mahal contohnya, tapi mana riben tu? Mana peluang pekerjaan untuk rakyat Negeri Sembilan? Kan sebab itulah KDNK kita menurun. Kalau betul macam Johor, Selangor dan juga negeri lain yang meningkat KDNK mereka, rakyat Negeri Sembilan tidak akan merasa terpanggil untuk mencari kerja di tempat lain, di negeri luar. Sebab MVB ni adalah idea Tok Mat. Bila MVB ni, Tok Mat dulu dah buat satu keputusan yang amat baik untuk rakyat Negeri Sembilan. Bila kita nak membuka peluang industri kepada masyarakat kepada syarikat-syarikat besar di luar, datang ke Negeri Sembilan untuk memberi peluang pekerjaan. Contohnya kepada anak-anak muda kita dan juga peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi, supaya anak-anak muda kita ataupun rakyat Negeri Sembilan tak kerja di luar. Tetapi dengan syarat, bila kita buat satu tempat kawasan perindustrian yang sangat besar, kemudahan infranya mesti lengkap. Kalau infra pun kita lemah, macam mana mereka nak datang melabur? Infra ni daripada segi macam
airnya, kemudahan elektriknya dan juga lain-lain yang berkait rapat jalan raya. Tapi kalau ini pun mereka tak boleh nak tu. Tapi yelah itulah, bangga dengan potong riben mahal kononnya, sedangkan itu adalah idea pemimpin BN dulu. Tapi mereka ni yalah, susah nak akui bahawa kerajaan dulu kerajaan yang baik untuk rakyat. Yalah, mereka ni asyik-asyik main. Contohnya kan, kononnya kalau BN nak ambil kerajaan negeri ni, diorang cakap tak habis-habis kita nak sakau apa yang ada dalam kantung kerajaan negeri. Dulu masa diorang ambil BN, kerajaan daripada BN, tak ada pula kita cakap macam tu. Adakah nak sakau ni diorang anggap ni macam mudah? Adakah pegawai-pegawai kita tidak ada pegawai yang jaga dana kerajaan ni? Macam seolah-olah amat mudah. Tapi habis nak main cerita sakau. Kalau siapa yang sakau ni, ambil lah, buatlah dakwaan, tangkaplah. Janganlah putar bulik cerita, menanam perasaan benci di kalangan rakyat. Sebenarnya itulah kerja Pakatan Harapan ni. Tak habis-habis cerita sakau. Macamlah dia orang tak ada terlibat, bersih sangat. Ni dah luluskan bajet 180,000 kepada yang kantoi 1 esko, Ustaz. Yang lain-lain saya kira 3 juta lebih. Itu betul-betul kegunaan pilihan raya sahaja. Tiba-tiba dia keluarkan surat 4 hari bulan. Malam tu, padahal 4 hari bulan juga berubah. Pukul 11.30 malam. Jadi, habis dia buat apa duit tu? Sedangkan dia dah tahu dah. Dia sendiri yang cakap nak bubar. Kalau Johor bubar, mereka nak bubar. Bubar. Tapi kenapa dah tahu nak bubar? Time tu juga masukkan duit kepada pusaimat Pakatan Harapan ni. Jadi kita dah, rakyat boleh nilai lah. Kita bukannya nak menembelak mereka. Tapi kalau betul lah mereka ini ikhlas membantu rakyat, takkanlah masa pilihan raya masukkan duit kepada akaun pusaimat. Yang sepatutnya boleh di-spend kepada rakyat secara terus. Kalau nak bantu pun, kita ada agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu rakyat. Macam kita parti ni, kita pergi menyantuni je lah. Bila time kempen ni, santuni rakyat. Bagaimana kita tawarkan apa yang telah parti kita buat. Kita pun dah bentangkan manifesto Barisan Nasional. Jadi rakyat boleh menilai apa yang baik untuk rakyat Negeri Sembilan. InsyaAllah, sama-sama dalam kempen-kempen terakhir ni, saya nampak mereka semakin agresif dalam membuat cerita-cerita fitnah ni. Jadi kita harap rakyat tak mudah terkeliru. Seandainya lah mereka, kalau yelah, ni sekarang ni dah keluar cerita kan, dapat 300, 200, 100, kita 500 keluarga, kita pun tak tahulah siapa yang bagi. Tapi kalau mereka sendiri cakap, mereka sendiri yang buat, kalau saya kata kalau betul mereka yang buat, siapa yang sakau kan? Jadi kita boleh menilai sendiri. Kita pun tahu rakyat kita dah semakin terbuka dalam menerima maklumat. Jadi saya harap kita boleh nilai. Dan sepanjang 60 tahun Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, adakah tidak ada perkara baik yang kita buat? Kalau tidak ada perkara yang baik, tak mungkin Malaysia sampai ke tahap ini. Apa ni, last soalan daripada saya, Ustaz. Apakah pengharapan Ustaz buat pengundi-pengundi Dun Srim nanti yang bakal mengundi pada 1 bulan 8 nanti? Kepada seluruh pengundi-pengundi daripada Dun Srim nanti, sama-sama kita mohon, sama-sama kita kuat kerja dalam kita nak mencapai kemenangan Barisan Nasional pada 1 Ogos nanti. Dan jangan lupa, kalau yang tinggal di kampung, kalau ada kawan-kawan, anak-anak, semua pujuk mereka balik mengundi dan pastikan mereka dapat undi Barisan Nasional, kerana dengan Barisan Nasional lah insya-Allah kita tidak menjanjikan harapan, kita menjanjikan kestabilan dan kemakmuran serta keharmonian untuk rakyat Negeri Sembilan. Jadi sama-sama balik, pujuk anak kita balik dan juga undi Barisan Nasional, dan sama-sama akhirnya sama-sama doa semoga Allah berikan kemenangan kepada Barisan Nasional pada 1 Ogos nanti, dan sama-sama kita teruskan gelombang biru daripada Johor kita bawa ke Negeri Sembilan insya-Allah. Amin. Tadi Ustaz Sufian Haji Maradi, calon Barisan Nasional Dun Srim nanti. Ya.